Okey. Kita dekat Walid ya. Ni family abang, anak-anak buah daripada Puchong, Negeri Sembilan. Jom kita pusing sekitar Kalumpang Resort. Yalah, semua boleh. Ya. Cerita apa dalam tu? Kita melawat sekitar kawasan. Wakaf. Pondok wakaf ni sila. Ni di sebelah wakaf ni besar. Sewa RM80. Okey, bayaran boleh di kaunter hadapan pintu masuk seronok. Tempat semalam yang kita mandi. Tengok betapa indahnya, indahan alam. Ni abang nak tunjukkan. Ni kolam kanak-kanak. Tak perlu risau lah kalau tak takut mandi air deras. Dekat sini ada kolam kanak-kanak. Cantik kolam buatan tapi cantiknya, indahnya. Menarik, sangat menarik. Indah alam dalam renungan, muda-mudi berpasangan, bersiaran di mancana, penuh hati dengan irama, redup senja di selubungi mega, namun gelap gelita, hujan gerimis, insan menangis, tanda dosa terlukis. Nak buat sampai. Habis air kolam ni. Dah mandi sini dulu. Ada pondok-pondok wakaf di tepian sungai. Okey, 50 bayaran boleh di kaunter. Okey. Kau semua dah lihat kan? Dekat sini tumpuan ramai lah dekat kawasan sebelah sini. Ni abang kata kan, dorang main tali ni. Okey, macam contohnya kita angkat tali ni, boleh terjun sampai kat sana. Best, menarik. Ni tumpuan orang orang ramai. Sana had sepadan dia. Sepadan tu Nahara Resort. Dekat Nahara tu pun ada chalet semua. Tengok sini kita boleh main gelongso. Ini kawasan dalam ni, tumpuan ramai.
Memang menarik lah, tapi tak boleh lah terjun dekat atas batu, dari atas batu ke bawah. Dari jambatan ni kita tak boleh terjun. Okay, kalau you all nak datang beramai-ramai awak sekampung, wakaf-wakaf semua cari. Jangan lupa subscribe abang punya Papa Zack TikTok abang, Zack Baragas. Ni macam sele-sele ni. Banyak macam yang nak berdekatan dengan sungai. Tengok tu. Ada yang dah naik berdekatan dengan sungai, boleh. Banyak sele-sele kat sini. Menarik. Sebelah sana orang boleh lihat ada bersepadanan Nahara Resort dengan Kalumpang Resort and Training Center sebelahan. Ni kolam masa, ni kolam biru. Ni kolam dekat sini, kolam dia. Jom kita lihat. Anak-anak yang nak mandi kolam ni untuk kanak-kanak dewasa boleh sesuai. Hai dek, kau nak mandi? Pagi morning dah mandi kan, bestnya. Ni kolam dewasa. Yang orang kata kolam biru. Sini lah kolam lah. Ini dalam ni best ni. Menarik. Okay. Surau ada dekat sini. Sekarang kita menuju ke chalet mula. Chalet Walid. Kaunter berada di hadapan sana. Sini semua kawasan kolam-kolam ni boleh mandi semua. Tak ada masalah. Tandas awam ada dekat sini, dekat atas tu. Tandas. Banyak kawasan yang kita boleh beriadah dekat kawasan ni. RTC. Ni dewan ni untuk kalau contoh kita buat seminar seminar khusus kan untuk jabatan kerajaan. Ini dewan dia. Okay, sekarang abang dah sampai dekat chalet Walid semula. Tempat abang dengan family dari jauh, dari dekat. Kami semua datang kat sini. Jangan lupa semua JRTC, Kalumpang Resort and Training Center. Bye, kita jumpa lagi.